ni antara menu yang healthy kat ni bang. Dia ada environment tasik lah. Dia menang dengan suasana. Puas hati. Anda akan dilayan seperti VVIP. Memang pot saya recommend habis. Bang, Ara Smoke tu apa? Okay, actually yang ni kita panggil set couple lah. Dia sebenarnya ada berapa set? Okay, untuk set kita ada 3 jenis set. 3 jenis set. Okay, set couple, Couple. set trio dengan 4 packs lah. Jadi untuk set couple ni apa yang dia ada bang? Kita come up dengan 2 set nasi. 2 nasi kerabu, Betul bang. Kemudian lamb 2 piece, chicken grill, chicken grill, beef skewer, sausage 3 piece, alright. sweet corn dengan ni lah potato. Oh, maksudnya sekarang ni bang, Araso dah ada tempat boleh smoke. Betul bang. Ni antara menu yang healthy kat ni bang. Betul bang. Orang yang pergi gym macam abang kan. Boleh betul. makan dengan sihat kan. Okey, untuk set kedua kita ada set trio. Trio, okey. Untuk 3 orang makan lah. Okey, 3 orang Dan makan. untuk 4 pack also. Actually untuk semua set ni kita boleh add on lah. So Boleh kita add on. yeah. Kalau contoh makan tak cukup, habis boleh add on. Betul bang. So kita sediakan untuk ala carte jugalah. Ala In case carte customer nak tambah apa-apa. Baik. Okey, ini pot untuk kita bakar tu lah. Betul bang. Okay. So ni pot dia. So kat sini kita sediakan each table 4 packs punya seating lah. Betul. Okey, jadi cara nak bakar macam mana bang? Boleh ajar? Boleh bang. Jom. Okey. Jadi dia orang nak datang sini makan grill ni start daripada pukul apa bang? Untuk side Ara Smoke grill ni kita bermula daripada 7 petang. Ikutkan operation hour kita sampai pukul 3 pagi lah bang. Setiap hari. Betul bang, setiap hari. Jadi kalau penonton nak follow Araso punya media sosial, apa nama media sosial? Okey bang, boleh follow Araso dekat TikTok, also dekat Instagram, Facebook juga. Araso restoran terapung, Terapung kan? betul. Tapi Okey, bang. sini santai bang, dekat tepi ni ada angin kan? Ya, betul, Kita membelakangi apa ni bang? So untuk kawasan ni malam memang tenang lah. Memang So lepas ni kita ada environment tasik lah. So malam pun angin memang sepoi-sepoi bahasa lah orang kata kan. Arang ni memang Araso akan sediakan lah untuk kita bakar. Betul bang. So customer yang datang kita sediakan keadaan arang yang dah ready. So saya mulakan dengan beef skewer, Uish, favourite bang. then chicken grill, Chicken grill. Alright. then 2 piece lamb. Tukang kipas ni memang disediakan sekali ke? Tak bang. Tak ada. Nanti Saja mengganggu gurau, suasana saja gurau. bang. Sausage. Okay. Best bang, malam-malam makan grill-grill ni memang best lah. Betul. Ini potato. Potato smash. Potato smash, betul. Dalam dia ada cheese Ya betul. Jadi ini abang dah letak pandai-pandai bakar lah bang Betul. Alright. Pertama ke tempat ni santai. Kalau kau datang malam-malam nak makan grill-grill ni tempat dia. Dia ada banyak set. Ini set couple. Kemudian dia ada set trio dan dia ada set untuk 4 orang lah. Ini chicken chop tadi. Dia set up bara siap-siap, orang bakar je. Ini kita ada potato. Potato ni dalam dia ada cheese. Kemudian dia ada jagung. Ini jagung dah disalut margarine. Biasalah ini kalau untuk anak-anak kita ada sausage. Okay, jadi kita tunggu dia masak kejap. Okay, dan ini ada skewer. Kita nak ubah sebab ayam ni dia lambat masak. Kambing kita letak sini. Okay, kita tengok kita punya chicken chop. Okay, dah boleh terbalik. Kambing kita. Dengar dia punya air tu. Uish, dah hangit dah pula guys. Ini dah boleh angkat dah sini, dah masak dah. Okay, kita ambil kambing dulu, dah masak. Hangit sikit. Okay, sausage pun dah boleh ambil. Okay, jadi kita layan ni. Skewer ni pun dah masak. Uish, layan protein malam-malam best guys. Jagung kita pun dah masak. Kita kalikan chicken chop. Chicken chop ni, uish, hangit terus. Apa hangit-hangit sedap guys. Chicken chop kita ni dah hangit sikit atas dia tadi. Okey, ni okey ni. Masak dan set ni dia bagi nasi sekali 2. Jadi kita boleh makan dengan nasi kerabu yang berwarna biru dan dia ada bagi garlic sauce dan juga black pepper sauce. Okey. Total dia ada 3 set tau. Yang saya ambil ini set couple, dia ada set trio untuk 3 orang, set 4 pack untuk 4 orang. Tanpa bercakap banyak, saya nak rasa dia punya kambing. Dia hangit-hangit sikit lah. Air tangan Asma Badrul yang bakar. Macam ni lah jadi dia. Bismillah. Perapan dia jadi. Makan dia saja pun dah sedap. Garlic sauce. Bismillah. Barang jadi guys. Dia punya skewer. Bismillah. Lembut betul. Memang syok gila. Tengah makan-makan hujan. Kat sini pula dia ada sediakan macam payung. Puas hati. Anda akan dilayan seperti VVIP. Kita nak sambung makan skewer ni tadi. Sangat-sangat lembut. Nak makan dengan black pepper sauce dia. Bismillah. Pekat betul. Ni chicken chop ni. Air tumpah-tumpah. Bismillah. Makan dengan nasi pula. Nasi kerabu ni kosong lah. Bismillah. Tapi skewer ni paling lembut. Makan dengan garlic sauce beserta dengan nasi. Bismillah.
Arasso ni memang kenal dengan suasana. Dia menang dengan suasana. Ni kalau tanya saya, pot santai untuk malam sini. Dia buka daripada 7 malam sampai 3 pagi. Black pepper sauce, makan lagi dengan nasi. Kita orang Melayu mesti nak kena nasi. Bismillah. Kambing dia lembut, daging dia lembut, chicken chop dia pun lembut, perapan dia cantik, tak terlampau kuat sangat. Bila perapan dia tak terlampau kuat sangat, jadi kalau kita makan dengan sos, dia naik rasa tu. Bismillah. Okay, ini potato rasanya dah masak dah ni. Kita nak angkat. Okay, kita potong kita punya potato. Oh, ini yang viral tu kan, yang banyak orang jual kat tepi-tepi jalan tu. Oh, potato ada cheese. Okay, kita ambil. Wow. Okay, tengok barang jadi guys. Okay, kita nak rasa. Bismillah. Lembut betul ubi dia. Ada black pepper sauce. Ubi dia sangat-sangat lembut. Ubi dia ni saya rasa dah masak, cuma kita panaskan balik je. Bagi cheese dia cair. Bismillah. Kemudian kita makan jagung. Bismillah. Masak cantik. Ini memang pot saya recommend habis. Bismillah. Set couple ni baru RM51 puas hati. Balai untuk orang yang tengah diet pun saya datang makan-makan. Nak makan chicken chop untuk yang tuapan terakhir. Bismillah. Banyak kali saya datang Arasso ni, bila ada menu baru kat Arasso ni, saya mesti datang untuk review. Kebanyakan menu-menu baru dia setakat ni semua tak pernah mengecewakan lah. Saya sangat recommend untuk orang datang di Arasso Restoran Terapung. Menu ni ada waktu pukul 7 malam hingga 3 pagi. Dia buka setiap hari, datang dia. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.